perkara yang membatalkan puasa. Yang pernahnya puasa ni dua saja. Tidak makan minum, tidak menunaikan keinginan syahwat. Nampak? Lepas tu Allah kata kulu washrabu hatta yatabayyana. Nah, ayat itulah makan dan minum. Nombor satu sekali makan minum. Supaya apa? Supaya kita rasa lapar. Itu tujuan nombor satu puasa. Kenapa nak suruh kita rasa lapar? Supaya kita teringat kepada orang lain yang lapar bukan kerana Ramadan. Mereka lapar kerana miskin. Kita lapar kerana Ramadan. Tengah hari tadi kita tak makan nasi tau, lapar perut. Kita ada pitih ke mana? Tengah hari tadi tak ada pitih. Faham lagi? Tapi oleh kerana Allah perintah supaya kita berlapar, kita pun berlapar dah. Tapi ada orang lain 12 bulan dalam setahun mereka tak makan. Kerana apa? Kerana tak ada pitih. Jadi kita biar ingat tak orang. Nampak? Kalau tidak 12 bulan tak ada puasa, tak ingat orang langsung. Faham? Dalam ingat pun tak ingat. Faham lagi? Jadi supaya kita ingat bahawasanya selama ini Allah beri kelebihan kepada kita, tidak kepada orang lain dalam keadaan lapar. Kita boleh makan, cuma kita berlapar semata-mata taat pada perintah Allah. Itu tujuan dia. Okey? Jadi makan dan minum. Apa makna makan? Apa makna minum? Melepaskan makanan dan minuman daripada halqum. Nah, kalau kita belajar tajwid, huruf halak, huruf yang makhraj dia itu, kalau kita jumpa dengan huruf itu dia tak boleh dengung. Nampak? Kalau jumpa dengan qaf dia dengung mangqa. Nah, mangka. Tapi kalau ada hamzah, lepas nun mati ada hamzah, takkan man amana. Jeng ya. Hamzah itu dia huruf halak, dia tak boleh dengung kalau sebelum tu ada huruf nun. Faham? Jadi halak ni kalau orang sebut ambil jari tekan atas tekak, dia kata dia kata kuat amno. Contoh dah. Jangan politik. Situ dah sebut okey. Jadi telang lebih tu panggil telang tu makan dan minum, situ batal. Faham? Jadi kalau kita ambil sesuatu bubuh dalam mulut, nampak? Tak batal. Nabi kata barang siapa yang berwuduk, siapa yang berwuduk, nampak? Dan dia istinsyak, masukkan air ke hidung, wala tubalik, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Takut air gelecoh masuk dalam batin, batal. Jadi menunjukkan masukkan air madmadah ke mulut berkoma tidak batal, masukkan air ke hidung istinsyak tidak batal. Cuma Nabi pesan kalau kamu puasa antakuna shaima, bahawa kamu itu sedang berpuasa, la tubalil, jangan berlebih-lebihan. Jadi menunjukkan yang batal telan. Okey? Telan. Batallah puasa. Itu hak kalau kerongkong kita. Jadi ulama sebut 4 rongga terbuka jangan masukkan sesuatu. Mulut, hidung, telinga dan kemaluan. Mata tidak. Telinga ni jangan sampai ke otak. Mana ambil air cuah dalam telinga sampai berdengung kepala, itu dah masuk ke batin, batal. Sekadar kita korek jari dalam telinga gatal atau guna putik kapas cotton bud kerana gatal, tidak, lepas hak batin tak batal lagi. Faham? Korek hidung ni tak batal. Korek hidung, kalau ada hajat gatal hidung kita, harus. Kalau saja-saja korek, makruh, tak batal. Kerana apa? Kerana yang batal paling-paling kurang ulama fiqh kata lepas pada tulang hidung. Mana ada orang korek hidung sampai ke tulang? Bukan korek dengan screwdriver. Itu baru batal. Dan yang kedua, melakukan persetubuhan atau melasukkan suatu ubat dalam kemaluan. Itu batal lah, walaupun tak jalan berubat. Cuma dia batalkan sebab berubat, tidak berdosa.